Baru-baru ini, BT telah menitahkan agar ternakan babi tidak diadakan di negeri Selangor. Namun demikian masih terdengar rungutan dari beberapa pihak yang seolah-olah tidak berpuas hati dan enggan untuk mematuhi titah BT. BT telah Isu penternakan babi dalam titah ucapan Tuanku, Sri Kembangan memohon ampun Tuanku menyebah bahawa isu ini juga menyentuh hak kesamarataan warga negara yang terjamin di bawah perkara 8/2 Perlembagaan Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Isu penternakan babi ini kembali menjadi panas bila seorang adun dari DAP Wong Siu Kim memohon supaya penternakan babi dibenarkan semula di Selangor. Di dalam hujannya, beliau menyatakan bahawa penternakan babi tidak sepatutnya dibezakan dengan haiwan lain kerana risiko pencebaran dan kesihatan adalah sama. Beliau juga mengaitkan perkara ini dengan hak kesamarataan warga negara di bawah perkara 8/2 Perlembagaan Persekutuan. Kenyataan ini dibuat ketika sesi sidang Dun Selangor semasa menjunjung kasih Titah Sultan Selangor. Namun, cadangan ini mencetuskan perhatian kerana dilihat bertentangan dengan pendirian Sultan Selangor sebelum ini yang tidak berkenan aktiviti tersebut diteruskan di negeri itu. Ringkasnya, ini bukan sekadar isu penternakan tetapi sudah masuk bab dasar sensitiviti dan juga tafsiran hak dalam konteks masyarakat majmuk. Isu macam ini memang cepat jadi perdebatan. Isu penternakan babi dalam titah ucapan Tuanku, Sri Kembangan memohon ampun Tuanku menyebah bahawa isu ini juga menyentuh hak kesamarataan warga negara yang terjamin di bawah perkara 8/2 Perlembagaan Persekutuan. Penternakan babi tidak seharusnya dibezakan daripada penternakan haiwan yang lain. Risiko pencemaran, aspek kebersihan serta kesihatan dalam penternakan babi adalah sama seperti yang dihadapi oleh penternakan haiwan yang lain. Namun begitu, amat duka citanya, seperti yang dibangkitkan dalam titah ucapan Tuanku, isu penternakan babi telah dijadikan sebagai isu politik dan dimainkan oleh pelbagai pihak, termasuklah bekas ahli politik di luar sana. Sehubungan itu, Sri Kembangan memohon pertimbangan agar diberikan ruang kepada kerajaan dan para pelabur untuk meneroka sistem penternakan tertutup dan moden, termasuk konsep zero discharge dengan izin melalui teknologi kita semula, sisa kepada biogas dan tenaga elektrik. Sistem ini telah terbukti berjaya di negeri lain dan Selangor tidak seharusnya ketinggalan. Tambahan pula, kebergantungan sepenuhnya kepada import bagi sumber makanan adalah berisiko dalam jangka panjang. Warga asing desa kuasa buka mata Malaysia.